Lumut Naval Shipyard Sdn Bhd atau LUNAS kini melangkah ke segmen baharu, pembinaan bot tempur sebagai sebahagian strategi pengembangan syarikat. Ketua Pegawai Eksekutif LUNAS, Insinyur Azhar Jumaat berkata, anak syarikat LUNAS Langkawi Shipyard berjaya menyiapkan sebuah bot aluminium hanya dalam tempoh 7 bulan, bukti keupayaan industri tempatan. Ini adalah satu bukti untuk pelanggan berpotensi kami, khususnya kerajaan dan agensi kerajaan, bahawa keupayaan itu ada. Hanya nyatakan apa keperluannya, kami akan mereka seperti diminta dan menyiapkannya dengan tata cara dan tadbir urus ketat, katanya kepada Dagang News ketika ditemui pada Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia 2026 DSA 2026 hari ini. Pembinaan kapal-kapal yang tidak kompleks lah, yang kita rasa sewajarnya patut diberi peluang lebih keutamaan kepada syarikat-syarikat tempatan. Untuk memperkukuh teknologi, LUNAS turut memeterai MOU dengan pembuat bot tempur terkemuka Perancis, Challenger SAS. LUNAS menyeru kerajaan memberi lebih peluang kepada syarikat tempatan, membina kapal sokongan dan bot tempur. Keupayaan ada, yang diperlukan hanyalah ruang dan peluang. We are offering our capability where sebagai satu contoh untuk memberikan pembuktian kepada kerajaan, kami telah membina satu bot aluminium secara dalaman di mana anak syarikat kami di Langkawi telah diarahkan untuk buat bot tu, dan kita mengambil masa lebih kurang 7 bulan saja.